monyet. Oh my god, seorang lelaki di India tidur sebagai lelaki, tapi bangun-bangun terus jadi wanita. Macam plot drama, tapi ini betul-betul berlaku. Nama dia Mujahid dari Uttar Pradesh. Dia dakwa telah diperdaya oleh seorang lelaki bernama Om Prakash yang kononnya bawa dia ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Tapi di hospital, doktor dipercayai terus bagi anestesia dan jalankan operasi tukar jantina tanpa pengetahuan dia. Mujahid sedar-sedar, doktor beritahu dia dah jadi wanita. Rupa-rupanya Om Prakash dah ugut dan ganggu Mujahid selama 2 tahun, dan selepas operasi dia paksa Mujahid tinggal dengan dia. Dia siap ugut nak tembak ayah Mujahid dan nak ambil tanah keluarga pula. Pihak hospital pula kata Mujahid buat operasi secara sukarela. Tapi ayah Mujahid dah buat laporan polis dan Om Prakash ditangkap pada 16 Jun 2024. Polis kini siasat semua staf yang terlibat. Moral of the story, kalau ada orang ajak pergi check up tapi dia excited lebih, hati-hati. Silap-silap pergi hospital sebagai abang, balik sebagai kakak.